Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini saya nak ajar macam mana nak differentiate exponential function. Okey, jadi macam biasa kita tulis tajuk dulu. Kita ada differentiation. And then nak buat apa tadi? Exponential function. Untuk yang baru nak berkenalan, exponential function ni adalah begini. Kita ada E, lepas tu kita biasanya lah kita ada X macam ni. Tetapi yang lebih general adalah exponential and then kita ada Fx kat sini. Maknanya it could be anything lah, EX square ke, sekejap saya tulis lah Maknanya kita boleh jadi contohnya EX square, EX tolak 3, E3 per X dan sebagainya. Okay. Jadi, bila kita nak differentiate exponential function ni macam mana? Jadi, first things first, kena faham cara nak differentiate exponential, dia tak sama macam nak differentiate polynomial. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada polynomial, contohnya x kuasa 2. Bila kita nak differentiate x kuasa 2, 2 yang kuasa tu kita bawa ke depan, kemudian kita tulis balik x, and then 2 itu kita akan tolak 1. So, dia akan jadi 2x kuasa 1, which is also 2x lah. Tetapi, bila kita nak handle differentiation untuk exponential, contohnya, kita ada EX. Ni paling basic lah, EX. Dia bukannya jadi macam x bawa ke depan, E tulis balik, lepas tu x tolak 1. Ini salah. Okay. This is not how we differentiate exponential function. So, macam mana sebenarnya? Okay, jadi, saya akan tunjukkan kat sini. So, cara kita differentiate exponential function, okay, let's say kita ada fx equals to exponent, lepas tu kita ada function of x kat sini. So, it could be anything. Jadi, bila kita differentiate, iaitu f prime x adalah apa yang kita akan buat, kita tulis balik e fx ni. Okay, so maknanya eksponen ni memang kekal, dia sentiasa ada. Kita tulis balik e fx, kemudian kita differentiate f tersebut. Okay. So, kita ambil contoh yang pertama dulu. Katakanlah kita differentiate eksponen x. Okay. So, kita tulis balik ex, kemudian kita differentiate x tu. Macam tu. So, differentiate x dapat apa? Dapat 1. So, kita akan dapat ex 1, which is basically ex je lah. Faham? Okay, tengok nombor 2 pula. Macam mana pula kalau kita differentiate E2x? Okay, so macam biasa, bila differentiate eksponen, kita tulis balik dulu E2x, lepas tu kita differentiate yang 2x tu. Okay, saya tulis macam ni sebab di peringkat awal saya tulis d over dx, lepas ni tak payah dah, kita terus differentiate straight je. So, differentiate 2x dapat 2. So, dia akan jadi E2x 2. Dan kalau kita rearrange, kita akan dapat 2e 2x. Dah nampak dah? Kan macam mana? Salin balik e dengan power dia tu, kemudian power dia tu kita differentiate, kita bawa ke depan, kita rearrange di depan lah. Okay. Contoh lain. Kita differentiate e x square tolak 3x. Macam mana ni? Okay. So, macam biasa, kita tulis balik dulu. So, kita akan tulis balik e x square minus 3x. Kemudian kita differentiate x square minus 3x tu. So, kita akan dapat, jangan lupa kurungan sebab kalau tak buat kurungan nanti awak tersilap darab ke tambah ke. Okay. So, kalau kita differentiate x square, kita dapat 2x. Dan kita differentiate minus 3x, kita dapat negative 3. So, this is essentially, kalau kita tulis balik dengan cantiknya, kita ada 2x tolak 3. And then e x square minus 3x. Faham? Senang kan? Okay. Contoh lain. Kita kena banyak contoh baru kita nampak. Okay. Yang keempat. Katakanlah kita ada function e negative 3x to the power of 1 over 2. Ni payah sikit lah. Okay. Kita ada negative 3x to the power of 1 over 2. So, macam biasa kita tulis balik dulu function ni. So, kita ada e negative 3x to the power of 1 over 2. Kemudian bila kita differentiate negative 3x to the power of 1 over 2 tu, kita akan dapat, kita buat slowly supaya korang nampak.
So first kita salin balik negative 3 tu. Kemudian differentiate x to the power of half, kita akan dapat setengah. Lepas tu differentiate power dia pula akan berkurang sebanyak 1. So kita ada setengah tolak 1 kat sini. Okey, maka akhirnya kita akan dapat negative 3 over 2. Okey, x kuasa negatif setengah E negatif 3x kuasa setengah. Boleh faham? Nak cantikkan boleh lah, tapi tak payah pun tak apa. Okay, kita cantikkan lah. Kita ada negative 3 over 2 square root of x. Lepas tu, ni pun boleh cantikkan lagi ni, tapi tak apalah, kita tulis macam ni je lah. E negative 3x to the power of half, ataupun punca kuasa x. Okay, boleh? Apa lagi contoh Okay, last lah kot untuk yang peringkat yang senang-senang ni. Okay, so kita ada d over dx. Okay, let's say kita ada e, kita ada 3x square minus 2x plus 1. So panjang sikit lah polinomial dia. Tapi tak ada apa pun, sama je sebenarnya. So kalau kita differentiate, again kita tulis balik dulu. So kita ada e 3x square minus 2x plus 1. Kemudian differentiate power kat situ, kita dapat 6x minus 2. Right? So kalau tulis balik dengan cantiknya, kita ada 6x minus 2. Lepas tu e 3x square minus 2x plus 1. Okay, kalau perasan saya tulis kurungan, kurungan ni penting tau. Sebab kalau kita tak tulis kurungan, katakanlah kita tulis macam ni je kan, kita akan salah faham yang eksponen ni hanya bergabung dengan 2 ni je. Padahal tak, sebenarnya dia bergabung dengan keseluruhan 6x tolak 2 ni. Sebab tu kurungan itu penting. So letak kurungan Okay, clear? Okay, sekarang kita pergi yang ekstrim sikit. Kita gabungkan eksponen ni dengan polinomial, dengan quotient ataupun product rule. Okay, ready? Susah sikit tadi, tapi buat sama-sama. Okay, so soalannya seterusnya, differentiate, kita buat yang simple dulu lah. X, E, X. Okay, so kita ada function of gabungan X dengan EX kat sini. So kenapa ni product rule? Sebab ini adalah product between X dengan exponent of X. So kalau kita buat properly, systematic one by one, kita ada first U sama dengan, first kita define dulu lah, this is U, this is V. So U adalah X, maka U prime sama dengan 1. Dan V adalah EX. So V prime akan jadi EX balik. Kenapa? Sebab bila kita differentiate EX, kita dapat EX 1. 1 tu basically tak ada apalah, 1 lah kan. Darab balik je lah. Therefore, jawapan untuk ni adalah, kalau ikut formula product rule, kita ada U V prime minus V U prime kan. Okay, so kita tulis balik je lah. So U apa? U adalah X. V prime adalah EX. Tambah, minta maaf. Sorry, tambah. Lepas tu tambah V. V adalah EX dan U prime adalah 1. So ini sebenarnya adalah X EX tambah EX. Dan kalau contoh nak faktorkan lah kan, acah-acah nak bagi cantik sikit lah, kita ada EX X tambah 1. Settle. Contoh seterusnya, soalan yang ketujuh. Katakanlah kita nak differentiate, lebih kurang je lah tapi susah sikit, X square, lepas tu E punca kuasa X. So macam biasa, kita define dulu yang mana U dan yang mana adalah V. Right, so kita ada let U equals to X square. Maka U prime adalah 2X. And V adalah E punca kuasa X. Maka V prime adalah salin balik E punca kuasa X. Lepas tu kalau kita differentiate punca kuasa X, kita akan dapat setengah. Lepas tu X negatif setengah. Sebab setengah tolak 1 kan. Negatif setengah. Biarlah macam ni dulu, tak payah lawa-lawa kan. Biar dulu macam ni. Right, so hasil differentiation ni adalah U V prime. So kita ada X square. Lepas tu kita ada darabkan dengan E punca kuasa X. Lepas tu kita ada darab lagi setengah X kuasa negatif setengah. Okay, itu baru U V prime. Plus V U prime pula. So V kita adalah
E punca kuasa X. Manakala U prime kita adalah 2X. Nak cantikkan ke tak payah cukuplah. Janji kita tak nak differentiate dulu. So kita tahu yang persamaan sebegini kita kena selesaikan guna kaedah product rule. Okey, macam mana pula kalau quotient rule? So kita tengok contoh kalau quotient rule. Soalan yang ke-8. D over dx. Kita pergi basic dulu. Katakanlah kita ada E X tolak 1 pergilah okay, per X square tambah 3. Macam ni. So nak buat macam mana ni? So sebab ada quotient rule, tak ada beza apa pun, sama je. So kita first define yang mana U, yang mana V. So kita ada U dengan V. Kemudian, okay, apakah U? U adalah E X minus 1. So U prime adalah salin balik E X minus 1. Dan differentiate X minus 1 dapat 1. So jadi E X minus 1 jugalah, tak ada beza lah. Then kita ada V sama dengan X square plus 3. Maka kalau kita differentiate, kita ada V prime sama dengan 2X. So ingat lagi tak formula quotient rule macam mana? So formula quotient rule adalah kita ada V U prime minus U V prime over V square. So kita ganti masuk semua ni. So kita ada first X square tambah 3. Lepas tu U prime kita adalah E X tolak 1. And then minus U adalah E X tolak 1. Lepas tu V prime adalah 2X per V kita adalah X square plus 3. So kalau V square dia jadi X square plus 3 square. Okay. Basically ni dah kira siap lah ni. Okay. Kalau nak cantikkan, boleh cantikkan lah. Okay. Boleh? Ada lagi tau contoh lagi ekstrim ni. Tapi hadamkan ni dulu So okay, kalau kita review balik. First, kita, contoh 1, 2, 3, lepas tu 4 dengan 5 ni kira contoh basic. Okay. Maknanya eksponen dengan function dekat atas tu. Kemudian bermula pada contoh 6 dengan 7, kita dah mula ada product rule. Polinomial dengan exponential. Digabungkan. So, untuk contoh yang seterusnya, ini sorry ada 8 pula. Untuk contoh yang seterusnya, saya letak page sebelah lah. Untuk contoh yang seterusnya, kita pergi lagi ekstrim. Iaitu wujudnya product rule ataupun quotient rule dalam EX tu sendiri. Okay, so kita pergi yang basic dulu. So, apa kata kalau kita differentiate E, tetapi kita ada apa tau? X square per, contohlah saja X, tak cantik, 1 tolak X. Okay, kita ada E, lepas tu power of X square over 1 minus X. So dalam kes ni maknanya U over V tu dekat atas. Okay, so kita define dulu yang mana U, yang mana V. So kita ada U kat sini, V kat sini. So U kita adalah X square. Maka U prime adalah 2X. Manakala kita punya V adalah 1 minus X. Therefore kita punya V prime adalah negative 1. Kenapa negative 1? Sebab kita ada negative X kat sini. So dia jadi negative 1. Okay. So differentiate persamaan ini iaitu E X square over 1 minus X. Kita salin balik dulu E. Lepas tu kita ada X square over 1 minus X. Lepas tu kita letak kurungan besar macam ni. Tak kisahlah kurungan tu kotak ke ataupun yang bulat macam tu, dua-dua boleh. Lepas tu kita ada formula yang V U prime minus U V prime tu. Sebab ingat lagi tak, bila kita differentiate persamaan eksponensial, kita salin balik. Lepas tu kita differentiate yang power dia tu kan. Sekarang bila kita nak differentiate power dia tu, kita akan guna quotient rule. Seperti mana yang contoh sebelum ni kita guna product rule. Yang ini, belum lagi. Kita belum ada contoh yang product rule. Okay, lepas ni. Okay, so bila kita nak selesaikan persamaan ni, kita buat macam biasalah. V U prime minus U V prime. So V adalah 1 minus X. U prime adalah 2X. Minus U V prime. So kita ada X square. Dan kita ada negative 1 over. Lepas tu V kuasa 2 kan. So kita ada 1 minus X. And then kita ada square. Okay. Kira dah siap ni. Nak cantikkan, tapi tak perlu pun tak apa sebenarnya. Alright, soalan ke-10. Jadi kotak pula. Biarlah kotak. Okey, soalan ke-10 ni pula. Katakan kita punya power tu product. Okay, contohnya D, tak nak. Hitam.
d over dx. Lepas tu kita ada eksponen x square dengan 1 tolak x kuasa 4. Macam ni pula. So persamaan eksponen kita tu ada power macam tu. So nak buat macam mana ni? Macam biasa saja. Kita ada u, kita ada v. Therefore, u kita adalah x square. Maka u prime adalah 2x. So, untuk v macam mana? V kita ada 1 minus x to the power of 4. So, v prime adalah power rule macam mana? Power bawa ke depan dulu. So, kita ada 4. Salin balik 1 minus x. Dan power akan berkurang 1. So, 4 tolak 1 sama dengan 3. So, jadi 3 kat sini. And then differentiate dalam tu, iaitu differentiate 1 minus x. Kita akan dapat negatif 1. So, essentially this is negative 4. And then 1 minus x to the power of 3. Alright, so bila diselesaikan ni, macam biasa kita salin balik dulu. Kita ada e x square 1 minus x to the power of 4. Lepas tu kita differentiate yang power tu dia product rule. So kita ada u v prime. So saya salin lah u v prime plus v u prime. Okay. So u apa? U v prime. So u kita adalah x square. V prime kita adalah negative 4 1 minus x to the power of 3 plus tadi kan u v prime, sekarang v u prime pula. So v kita adalah 1 minus x to the power of 4, kemudian u prime kita adalah 2x. Settle. Okey, saya rasa untuk contoh eksponen cukup sekadar tu kot. Kan, soalan 10 ni dah kira level kompleks ni sebab kita dah ada power rule dalam apa tu kuasa x tu, dan juga kita ada quotient rule sebagai kuasa dia. Okey. So, macam biasalah bila saya buat benda-benda macam ni, ada soalan-soalan macam ni, boleh go through balik semua soalan ni dan cuba buat sendiri pula dan matchkan dengan saya punya jawapan. Betul ke tak? Okey. Dan anda juga boleh create soalan sendiri pun sebenarnya. Okey, as long as dia tak terlalu susah sebagai practice. Okey. Alright, so untuk topik kali ni iaitu exponential function, termasuklah juga quotient dan product rule dalam exponential function. Cukup sekadar tu. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.